Sepak mula yang dilakukan oleh pasukan Segamat Raven malah dihantar belakang, stepping masuk dalam mula. Satu break baik. Advantage knock on. Scrum diberikan oleh pasukan Segamat Raven. Segamat Raven yang diberikan oleh pasukan Tangkap Rabi Academy atas kesalahan Elihu. Aura yang baik, larian sangat laju di situ. Adakah try yang bakal diberikan? Isyarat pengadil mengatakan try. Tangkap Rabi Academy mendahului 5 mata pertama pada awal minit permainan. Kecil-kecil cili padi pemain ini begitu pantas meninggalkan pihak lawan. Sepak mula yang bakal dimulakan oleh pasukan Tangkap Rabi Academy. Tangkapan kemas oleh pasukan Segamat Raven. Side step. Nampaknya membantu pengadil mengangkat benderanya menandakan sudah terkeluar daripada kawasan permainan. Line out yang bakal diberikan oleh pasukan Tangkap Rabi Academy. Vantage knock on yang dimainkan oleh pasukan Segamat Raven. Namun knock on yang dilakukan oleh pemain Segamat Raven dan scrum sekarang milik pasukan Tangkap Rabi Academy.
Ramai yang bakal diberikan oleh pasukan Segamat Raven. Mata terkini adalah 5-0, tangkap masih lagi mendahului. Adakah set piece ini yang bakal diberikan try oleh pasukan Segamat Raven? Mari kita saksikan. Line out pula untuk pasukan Tangkap Rabi Academy. Bola bakal dimasukkan dalam padang. Sayang sekali knock-on pula. Bola sahaja baru dirampas. Turnover kembali kepada pasukan Tangkap Rabi Academy. Skram milik mereka. Auran baik. Try lagi. Pasukan Tangkap Rabi Academy. Tambahan 5 mata. Sungguh berdisiplin pemain Tangkap Rabi Academy. Tidak dibenarkan oleh pengadil untuk melakukan quick kick off. Bola dihantar ke belakang. Cantik pemain ni. Saya step masuk ke dalam. Pos. Bola dikeluarkan pula. Satu lagi knock-on. Sayang sekali advantage diberikan oleh pasukan Tangkap Rabi Academy. Satu corner flag. Mengacau pihak lawannya. Dapat ditutup rapi. Side step. Advantage. Offside. Penalti yang diberikan oleh pasukan Tangkap Rabi Academy. Satu quick tap and go. Support play. Tambahan lagi 5 mata. Combo dua orang di antara center dan winger ini sangatlah menarik. Support play yang pantas. Mata terkini adalah Tangkap Rabi Academy 15. Segamat Raven 0. Sepak mula yang bakal dilancarkan oleh pasukan Tangkap Rabi Academy.
Putra milik pasukan tangkap Rabi Academy bola bakal dimasukkan oleh mereka. Mainnya sangat laju ini. Kecil-kecil ciri padi orang kata. Turnover sayang sekali. Offside pula. Penalti milik pasukan Singapore Raven. Satu tap and go. Side step. Sangat pantas pemain ini. Sungguh licik. Masuk ke dalam. Side step sekali lagi. Bola dilebarkan ke sebelah kanan. Masuk ke dalam semula. Tu. Sayang sekali knock on turnover milik pasukan rugby tangkap Rabi Academy. Maka tamatlah perlawanan di antara Selamat Raven menentang tangkap Rabi Academy. Tangkap Rabi Academy memenangi perlawanan ini dengan mata 15 berbalas kosong. Mari kita saksikan perlawanan seterusnya di antara SK Kuala Pilah menentang SK Wan Ibrahim.